Assalamualaikum semua, Bisbate here. So hari ni aku nak kongsi kepada korang semua ilmu macam mana kita nak spool in tali, khususnya untuk reel BC yang menggunakan spool sederhana dalam ataupun dalam, iaitu spool yang mid deep ataupun spool yang deep. Alright, so untuk spool yang BFS ataupun spool yang cetek, boleh skip video ni. Sebenarnya kalau kita nak spool in tali dekat reel BC ni, okay, dia ada cara dia sebenarnya untuk kita nak elak daripada spool slip. Sebab apa aku tertarik nak buat video ni dekat korang semua, sebab ramai yang still tak tahu perkara ni, supaya tidak terjadi spool slip. Dan juga apabila jadi spool slip, ya confirm lah orang akan cakap drag tak ada, orang akan claim reel ni tak bagus, reel ni tak cukup kuat drag. Sebab apa? Sebab boleh jadi adalah salah satu punca spool slip. Okay, so untuk kita nak reel in tali ataupun kita nak spool in tali, kita perlukan dua peralatan. Yang pertama adalah kita perlukan line winder, dan yang kedua adalah tali tangsi. So tali tangsi ni kita tak kisahlah nak tali tangsi yang warna apa pun, asalkan dia murah. Korang boleh dapat dalam 20LB ke 10LB pun cukup. Jangan ambil yang kasar-kasar. Kalau ambil kasar-kasar, kita nak spool in nanti dia terambil ruang space tali yang kita nak masuk nanti. So kita just ambil 20LB ataupun diameter yang halus. Janji ia adalah tangsi. Okay, tangsi. Yang tidak wajib adalah line winder. So line winder ni je optional. Kalau nak beli pun boleh, kalau tak nak beli pun tak apa. Sebab apa? Sebab benda ni adalah optional. Tapi kalau ada ni lagi baguslah. Tali lebih padat di dalam spool dan juga ia lebih tersusun. Alright. Okay, step pertama adalah korang kena bawa keluar tali tangsi ni. Ambil lah dalam sedepa ataupun 2 depa sudah mencukupi. Jangan lebih sangat. Okay, sedepa atau 2 depa pun sudah mencukupi. Lepas tu kita akan sambungkan tali tangsi dan juga tali braided ni. Macam mana kita nak sambungkan? Kita gunakan knot, iaitu FG knot lah yang paling kuat. So buatlah FG knot, sambungan FG knot, tangsi dan juga braided. Selepas kita dah buat, just ikat tali tangsi ni dekat spool menggunakan apapun knot pun boleh. Janji dia secure di dalam spool. Okay. Apabila dah ikat, buat karawan supaya tali tangsi tu masuk di dalam spool dan rata di dalam spool tu. Okay. Tak perlu pun kita susun, just mengikut line guide tu sendiri. Selepas tu, tali braided akan masuk dan ya, itu sahaja untuk kita nak elakkan daripada spool slip. So inilah cara dia untuk kita nak spool in tali yang baru ataupun yang tali yang sedia ada pun, ataupun korang still tak tahu macam mana cara, inilah dia untuk elak daripada spool slip. So apabila spool slip tu tak ada, kita bolehlah dapat tahu drag kita sebenarnya berapa. Okay, kita boleh buat test dengan tepat.